Yeay. Okay, Ina dah pakai tudung, dah siap make up, dah ready nak pergi event Lazada affiliate. Kita dia ada buat sempena buat kelas affiliate sempena birthday yang ke-5 kalau tak silap. Dia nak buat online revolution dalam bulan ni 22 ke 26, something like that. So dia nak bagi nak ajar macam mana blogger untuk earn duit daripada Lazada affiliate. Ina diminta untuk beri tips macam mana Ina boleh buat sales melalui Lazada affiliate. Mula-mula Ina tak nak sebab Ina takut. Ina biasa je. Ina rasa ramai lagi orang lagi hebat daripada Ina. Contoh Bro Framestone, Abang Hasrul Hassan tu lagi viral tu. Diorang memang lagi hebat. Ina memang adore diorang. Lagipun Ina tahu affiliate ni sebelum ni pernah dengar daripada orang, tapi Ina tak pernah cuba sendiri sebab orang cakap bukan dapat pun, tak dapat, diorang dah buat tapi tak dapat. Tapi bila dengar daripada daripada Bro Framestone dan daripada Abang Hasrul Hassan, Ina macam kalau diorang boleh buat, kenapa Ina tak boleh buat? Ina cuba, Ina attend kelas. First class Ina pergi pada tahun 2015, hujung tahun. Dan dekat situ Ina learn. Masa tu tak ramai blogger, rasa 2 orang je, Ina dengan seorang Arif, tapi Ina panggil dia Din. Kita orang kawan model dulu. Sekarang dia pun jadi blogger macam Ina. Ina pergi dengan dia. Adik Ina teman. Masa tu memang kita orang berdua je blogger. Bila kita orang berdua blogger, so Ina belajar betul-betul kat situ. Ina tanya apa Ina tak faham, sampai balik rumah Ina study, Ina tanya, Ina try buat sendiri, Ina beli sendiri, dan Ina tengok sistem dia macam mana. Bila Ina beli efek dekat sistem dia macam mana. So bila Ina try sendiri benda tu, start daripada situ Ina start buat Lazada affiliate. Sebab kita dah try, dah nampak benda tu, dan kita promote dekat orang. Bila ada orang lain beli, kita rasa excited. Okay, nanti Ina ceritalah kejap lagi. Hope Ina tak ketak-ketak lah start lagi nak cerita. Takut juga sebenarnya, tak pernah bagi talk. Okay, tapi sebab okay, Fazirul invite kita macam tak harus sangat appreciate. Dia appreciate kita, so kita kena appreciate diorang. Ina cubalah share apa yang Ina buat. Ina just share apa Ina buat untuk earn commission Lazada affiliate. Okay, ianya memang berkesan, terbukti dah, sebab Ina pun dah dapat every month ada income daripada Lazada affiliate. Mungkin sebelum ni orang yang bercerita tu dia tak pernah try sendiri. Susah lah, nantilah Ina cerita panjang kat sini, tak best pula. Okay, bye.